Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan format instrumen KSSM Tasawur Islam. Mesti ramai yang tertanya-tanya bagaimanakah format instrumen tersebut. Jadi, ayo kita mulakan tentang kertas Tasawur Islam. Kod kertas bagi Tasawur Islam adalah 5226 dan ia hanya mengandungi satu kertas sahaja. Tempoh masa untuk menjawab ialah 2 jam 30 minit. Untuk tingkatan 4, terdapat 3 tema dan 13 jumlah pelajaran ataupun topik kecil daripada 3 tema tersebut. Manakala, untuk tingkatan 5, jumlah tema adalah sama iaitu 3 dan jumlah pelajaran makin sedikit iaitu 6 merangkumi ketiga-tiga tema tersebut. Format soalan. Format soalan terbahagi kepada bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ada 20 soalan. Anda dikehendaki untuk menjawab semua soalan tersebut. Satu soalan adalah 1 markah. Jadi 20 soalan ialah 20 markah. Bahagian B pula terdapat 6 soalan dan perlu menjawab 4 soalan daripada 6 soalan tersebut. Jumlah markah adalah 80. Bermakna satu soalan ialah 20 markah. Jadi totalnya dekat sini 20 markah bahagian A campur dengan 80 markah bahagian B, jumlah adalah 100 markah. Silibus pelajaran. Bagi tingkatan 4, tema 1 ialah Islam sebagai al-din dan pelajaran dia ialah Islam adalah cara hidup, akidah menurut Islam, ibadah menurut Islam, akhlak menurut Islam dan prinsip pandangan hidup Islam. Ada 5 tajuk kecil dalam tema 1 tingkatan 4. Manakala tema 2 iaitu manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 tajuk di dalamnya, iaitu pelajaran 6 fitrah kejadian insan, pelajaran 7 tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dan pelajaran 8 iaitu peranan wahyu dan akal. Seterusnya, tema yang ketiga iaitu sistem sosial Islam. Pelajaran 9, asas sistem sosial Islam. 10, sistem kekeluargaan menurut Islam. 11, prinsip pergaulan menurut Islam. 12, hiburan menurut Islam. Dan 13, kesenian menurut Islam. Terdapat 5 tajuk kecil ataupun pelajaran dalam tema yang ketiga. Okey, kita beralih pula ke tingkatan 5. Tema 1 bagi tingkatan 5 ialah Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam. Pelajaran 1 terkandung Sistem Ekonomi Islam dan pelajaran 2 Sistem Keuangan Islam. Tema 2 Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam. Di dalamnya terdapat pelajaran 3 Sistem Perundangan Islam dan pelajaran 4 Sistem Kehakiman Islam. Dan yang terakhir adalah tema yang ketiga. Tema ketiga ialah Sistem Pentadbiran dan Pemerintahan Islam, di mana ada pelajaran 5 Sistem Pentadbiran dan Pengurusan dan pelajaran 6 Sistem Pemerintahan Islam. Mari kita lihat contoh soalan untuk bahagian A. Contoh soalan bahagian A seperti lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan. Ada contoh 4 soalan. Antaranya ialah antara sifat mustahil rasul ialah apa yang bermaksud menyembunyikan. Okey, jadi calon perlu menulis satu sahaja jawapan yang betul dalam ruangan yang tersedia. Begitu juga dengan soalan yang kedua. Kepentingan ibadah ialah apa? Dapat meneguhkan hubungan manusia dengan Allah SWT dan meningkatkan ketakwaan. Soalan ketiga. Antara cara memupuk akhlak mulia ialah sentiasa apa untuk diri.
Dan yang terakhir, apa ialah bersimpati dengan penderitaan orang lain. Jadi calon perlu mengisi tempat kosong dengan satu jawapan yang betul. Seterusnya, ini juga adalah contoh soalan bahagian A. Tulis istilah yang betul dengan pernyataan berikut pada ruangan kosong yang disediakan. Soalan akan bagi pernyataan dan calon perlu meneka istilah tersebut. Contohnya, sesuatu hal yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang akan berlaku kepada makhluknya sebelum makhluk itu dijadikan. Apakah istilah tersebut? Dan soalan yang kedua, sesuatu yang berlaku kepada makhluk Allah SWT semasa hidupnya. Apakah istilah tersebut? Baik, contoh soalan bahagian A. Lengkapkan raja di bawah berkaitan dengan konsep akidah menurut Islam. Ia akan bagi gambar raja. Calon perlu meneka apakah V dan juga W. Selain itu, ini juga antara contoh soalan bahagian A berkaitan dengan lengkapkan raja dengan konsep akidah menurut Islam. Jadi, ini adalah contoh sifat wajib rasul dan juga maksud. Apakah jawapan bagi S dan juga T? S iaitu benar, T iaitu menyampaikan. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Jadi calon perlu meneka dan juga menulis sekiranya pernyataan tersebut betul, kena tandakan right. Jika pernyataan tersebut salah, calon perlu menandakan tanda pangkah ataupun palang. Contoh yang pertama, Al-Qiyas merupakan sumber sistem sosial Islam yang ketiga selepas Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah jawapan tersebut? Pangkah ataupun right? Yang kedua, suami dan isteri hendaklah memelihara kehormatan diri dan maruah masing-masing. Seterusnya, kita lihat pula contoh soalan bahagian B. Ini adalah soalan struktur. Contohnya, apakah maksud Islam? 2 markah. Ataupun contoh yang kedua, jelaskan 2 kepentingan rukun Islam. 4 markah. Ini adalah contoh bagi soalan kebat. Dia bagi satu stimulus yang berbentuk artikel dalam akhbar. Jelaskan implikasi yang berlaku sekiranya gejala di atas terus berlaku. 4 markah. Jadi ini adalah contoh soalan struktur yang satu soalan adalah 20 markah tersebut. Like, share dan juga subscribe Cikgu Channel.